أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة، والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته، وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Su'ila radhiyallahu an, apa makna ma'rifah di sini? Kena dah. Jadi ditanya akan radhiyallahu anhu, apa makna ma'rifah di sini? Di sini fi babis salah dah, dalam bab semaya ni, ataupun secara lebih khususnya pada bab syurutis salah. Apa murad dengan kata ma'rifah? Yakni mengetahui masuk waktu. Murad dia tu macam mana? Jadi dijawabnya oleh radhiyallahu an, maknanya yang dikehendak di sana. Dia sebut di sana dulu. Di sana tu ialah maklumlah, maksudnya fi usuluddin, fi usuluddin, pada ilmu usuluddin. Maknanya makna ma'rifah yang dikehendak di sana yakni fi usuluddin, pada pendapatan yang jazim. Mana pendapat, mana idrak. Mana pendapat itu makna idrak, idrak yang jazim. Idrak tu maksudnya sama ada dengan pelihatan pendengar yang jazim, yang putus. Yang putus maknanya yang mantap, yang kemah keming, yang tak gogek dah. Kalau gogek pun tu. Mana yang jazim, mana pendapatan, mana idrak yang jazim, yang putus, dan iaitu tiada masuk zon. Itulah murad dia. Jadi kalau di sana di dalam bab usuluddin, maka bila kata ma'rifah, maka tak termasuk dengan kata zon. Jadi kalau hanya zon sahaja tentang kewujudan Allah Ta'ala dan segala sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala, maka itu belum lagi sah imannya. Karena mana nak jadi sah iman tu ialah kena ma'rifah. Jadi ma'rifah itu apa murad dia di sana? Yakni fi usuluddin, yakni idrak, yakni pendapatan yang jazim. Tu. Jadi terkeluarlah dengan kata jazim ini ialah zon. Jadi tak termasuklah zon. Maka jadi di sini yakni fi syurutis salah atau fi babis salah lah. Pada bab semaya ni dikehendakinya ma'rifah itu mutlaqu idrak, semata-mata mendapat jua. Tu. Kalau gitu, masuk tatkala itu, masuk tatkala kata murad ataupun dikehendakinya makrifah tu mutlaq idrak jua. Masuklah tatkala itu yakin dan zon. Tu.
Yakin itulah dia panggil idrak yang jazim. Jadi termasuk juga yakin dan juga zon. Sebab murak dengan kata makrifah di sini nih, dalam bab semaya ni, ialah mutlaqul idrak, semata-mata mendapat. Dan mana yakin dan zon. Jadi istimalkan lafaz, lafaz makrifah itu pada hakikatnya dan pada majaz. Pada hakikatnya sebagaimana di sanalah fi usuluddin, tu. Dan juga pada majaznya. Kerana pada hakikatnya makrifah tu dia makna kena intiqaq yang jazim, makna idrak yang jazim. Jadi digunakan sini dengan makna majaz, maksudnya zon pun masuk dalam makna makrifah juga. Qala su'ila radhiyallahu an, ditanya akan radhiyallahu an, daripada kata mereka itu fuqaha, syarak menutup aurah suatu yang menegahkan warna kulit, suatu perkara yang menegahkan nampak warna kulit. Menegahkan warna kulit, yakni menegahkan daripada dapat dilihatkan akan warna kulit. Jadi adakah jika didapatnya warna mutlaqan, kalau kelihatanlah warna itu mutlaqan memberi mudarat sama ada dekat atau jauh. Itu di antara makna murad dengan kata mutlaqan tu, takming dianya dekat ko, jauh ko, tu. Jadi nampak tu nampak daripada jauh ko ataupun daripada dekat baru nampak. Kalau jauh tak nampak warna kulit, bawa melek masuk dekat tu nampak, ataupun tak ada kira, daripada jauh ko, daripada dekat pun tak ada, daripada dekat nampak pun dikira ke nampak juga. Atau kalau nampak daripada jauh baru nama tidak tertegah nampak warna kulit. Itu tafsirnya. Itu dalam soalannya tafsir atau jauh daripada yang ditutupnya. Satu, dan sama ada takmil dia mutlaqan saat itu. Yang pertamanya mutlaqan, sudut yang pertama mutlaqan itu dari sudut orang panggil dekat ko ataupun jauh ko, tertegah nampak warna kulit itu daripada jauh. Tapi kalau masuk dekat nampak, maka itu tidak asli lagi. Ataupun kalau orang panggil daripada dekat nampak, kalau daripada jauh tak nampak, kira tak nampak sebab kira daripada jauh. Contohnya, adakah begitu? Dan sama ada orang yang tajam matanya atau tiada. Takmim yang kedua. Saat ni jauh dekat, tak ada kira jauh dekat. Gitu. Ataupun sama ada takmimnya lagi mutlaqan saat itu. Adakah mutlaqan itu dengan makna takmimnya sama ada orang yang tajam matanya atau tiada tajam, ni makna melebihi qadar yang biasa-biasa daripada orang biasa-biasa. Bagi orang tak nampak, dia nampak. Power sangat, super mata leh dia tu. Tu. Jadi adakah iktibar begitu ataupun tiada tafsir yang seumpama itu? Tu. Tak ada kira tajam kau tak tajam. Moga dia nak mata tajam buat apa anu? Makna orang mata tajam nampak, orang mata tak tajam tak nampak. Tak sah lagi, tak luluh lagi tutup aurat. Lagu tu kau. Atau kalau orang mata tajam tak ada kira, sebab orang anu muka dia tu mata tu tajam pada kalau orang lain tak nampak dah warna kulit. Dengan kodak tu dia tutup tu, dengan kain setebal tu. Tapi oleh kerana dia tu mata tajam, nampak lagi. Maka tak sah lagi tutup aurat. Ataupun kira lagu mana? Perlihatan orang biasa-biasa kau. Atau diceraikan, atau makna atau diceraikan, ditafsirkan. Yang tajam matanya tiada diiktibarkan. Tak ada kira bab mata dia tu mata leh. Mata dia tu ibaratkan seperti mata leh lah tajam pada maka tidak diiktibarkan. Begitu kok qala musannif rahimahullah taala, maka dijawab radhiyallahu an, bahawasanya tak dapat tiada daripada menutup aurat itu suatu yang ada jirim, nak kepada jirim yang menegahkan dapat lihat akan warnanya mutlaqan. Tu mana mutlaqan tu tak ada kira jauh ke dekat. Kalau jauh tak nampak, kalau dekat nampak, tak kira juga, maknanya tak sah lagi dah tutup aurat tu. Tu tak kira lah jauh dekat, masa ke canggih nampak warna kulit. Maka jika kelihatan suatu daripadanya warna kulit, tiada hasil tutupnya, tak nama tutup lagi. Muka dia duduk dekatnya nampaknya, tak kira lah duduk dekat, duduk jauh pun. Dan yang ditutupnya, tidak hasil tutupnya dan yang ditutupnya. Benda yang tutup aurat tu lah.
Dan yang diiktibarkan pada mendapatkan dia atau tiada mendapat mata orang yang mu'tadil. Orang yang mata pertengahan, mata hok normal, hok biasa-biasa pada patutnya, pada adab. Hok patut-patut, hok padai-patut pada adab. Perlihatan orang yang mu'tadil, tak nampak doh. Jadi kalau ada satu orang tu mata dia tu begitu tajam sehingga dia boleh nampak lagi, maka itu ghairu mu'tabar, tidak diambil kira. Itu iktibar pandangan mata orang yang mu'tadil pada patutnya. Tu. Qala musannif rahimahullah ta'ala su'ila radhiyallahu an. Daripada perempuan apabila melepaskan tangannya di dalam sembahyang, dia lepas. Tidak letak di bawah dada. Dan adalah lengannya itu dilihat daripada buka tangan bajunya. Jadi nampaklah lengan dia tu dilihat daripada buka tangan bajunya. Buka ni dah muka dia ni. Tu makna buka dengan baju tu. Mana tidak tertutup. Jadi kalau orang perempuan dia tutup dah sini. Buat cekik sini. Ni tak makna buka. Sebab tangan, sebab sangat luahnya. Muka luah. Lengan baju dia tu makna luah. Maka adakah dinamakan ini daripada jalan melihat aurat sebelah bawah? Jadi adakah nama dia tengok tu kok balik bawah nama lagu ni? Ni dia letak tangan gini, buat lepas tangan begini. Jadi nampak dah daripada sebelah bawah tu. Ya adakah nama dia melihat daripada sebelah bawah? Maka tiada memberi mudarat. Kalau begitu maka tidak jadi mudarat. Tu. Atau tiada. Ataupun tiada, tiada maknanya tiada daripada jalan melihat aurat sebelah bawah. Maka memberi mudarat. Orang kata panggil tengok daripada bawah lalu tu. Misalnya. Maka mudarat dah. Situ tempat dia. Nama tengok daripada belah bawah kau ataupun tidak. Sebab aurat ni tutup atas dan keliling. Tu. Maka dijawabnya radhiyallahu anhu, mana kalau kelihatan auratnya daripada tempat yang benar dikatakan atasnya bahawasanya daripada sebelah bawah. Itu dijawab lagi tu. Manakala orang panggil tempat yang maknanya auratnya itu kelihatan aurat tu daripada mana kelihatan aurat tu daripada tempat yang benar dikatakan tengok daripada sebelah bawah. Tiada memberi mudarat, yakni tiada batal semayanya. Dan jika tiada maka batal semayanya sekira-kira dikerjakan yang demikian itu dengan sengajanya atau tiada sengajanya, dan tiada tutupnya dengan segera. Tu kalau tak sengaja pun bila dah terbuka tu kena tutup dengan segera. Jadi makna dia lepas tangan begitu. Nama kalau tengok tu ke bawah tu makna tengok daripada sebelah, kalau benar itu nama dia tengok daripada sebelah bawah maka tidak mudarat, mana tak batas semaya. Ini nampak-nampaknya jawab peria tu maksudnya tergantung juga lah kalau kira-kira agak ni. Maksudnya iktibar situ. Nama benar kalau nama dia tu orang panggil tengok daripada sebelah bawah. Jadi al-zahir makna intinya makna di sisi kita maknanya yo dia panggil nampak daripada sebelah bawah lah Dia izah zahir daripada ibarat mu'alif kita pun nampaknya begitu Mau dia letak situ lah Qala musannif rahimahullah ta'ala su'ila radhiyallahu anhu, daripada orang yang ketiadaan kain yang menutup akan auratnya atau akan setengah auratnya. Bukan mana tak ada kain untuk menutupi seluruh aurat dia. Mana dalam semaya ni, aurat dalam semaya dia. Mana tak ada langsung lah kain. Ataupun setengah auratnya tak dapat nak ditutupi, mana tak cukup kain. Begitu. Adakah wajib sembahyang? Wajib semaya kau dok, sebab syarat sah semaya ialah menutup aurat. Dia tak ada kain nak tutup aurat dia keseluruhan ataupun sebahagiannya. Mana tak cukup kain untuk sekadar untuk menutupi aurat dia dalam semaya. Jadi adakah tak wajib semaya? Adakah wajib dia semaya dan wajib diulangi pula kemudiannya atau tiada? Tiada wajib diulangi. Tu. Jadi kalau kita ambil azan, adakah wajib semaya ataupun tak wajib semaya? Satu. Adakah wajib semaya? Mana wajib semaya? Kemudian wajib semaya tu wajib ulangi kau tak wajib ulangi. Itulah kita takdirkan tamu. Maka dijawabnya radhiyallahu an, orang yang ketiadaan kain yang menutup aurat
atau setengahnya itu bila disebut menutup aurat itu makna insiraf ilal afrad, makna fardil kamil, kepada yang sempurna lah. Maksudnya menutup aurat secara sempurna, tak ada kain untuk menutup aurat atau setengah aurat, tiada wajib diulangi semaya atasnya. Semaya atasnya, atas tiada wajib atasnya, bukan tiada wajib atasnya tu, semaya atasnya tu semaya atas mayat. Tu dia panggil pentingnya muta'alaq. Jadi kalau kita pergi sakut kepada semaya, kat semaya atas ni semaya mayat, mana pula bukan cara semaya mayat. Tu penting muta'alaq. Bila kita salah pergi sakut ni tak apa, ibarat yang mudah-mudah tak apa dah. Kalau ibarat yang panjang duk heret banyak jumlah tarik dah tu, jadi kita lupa tempat sangkut dia tu. Jadi tiada wajib atasnya. Itu takluk pada kata tiada wajib. Jadi tiada wajib diulangi atasnya, mana ulangi semaya. Maksudnya ialah pihak sininya wajib semaya. Sebab dia kata tiada wajib ulangi semaya, maknanya mengandungi makna wajib semaya lah, tapi tidak wajib ulangi. Tu mafhum dia tu lagu tu. Sebab dia tak wajib semaya, dia tak wajib mana. Jadi kalau tak wajib semaya, dia kena semaya ganti kata. Tak wajib ulangi semaya, maksudnya wajiblah dia semaya dengan keadaan tak sempurna tu, tak aurat tu. Lepas tu wajib kau ulangi, tidak wajib. Tu. Qala musannifu rahimahullah ta'ala su'ila radhiyallahu an, daripada seorang yang ketiadaan kain juga yang menutup auratnya, adakah ia sembahyang bertelanjang jadi imam dan membaca khutbah atau tiada? Jadi dia tak ada kain nak tutup aurat, jadi adakah boleh dia sembahyang telanjang? Lepas tu pula boleh kalau dia jadi tu imam, dia baca khutbah atau tiada boleh? Maka dijawabnya radhiyallahu an, bahawasanya manakala kuasa ia menghasilkan satrah di dalam sembahyangnya, makna menutup aurat lah. Alat untuk menutup aurat itu makna satrah di sini. Manakala kuasa ia seorang itu menghasilkan satrah, yakni alat untuk menutupi aurahnya di dalam sembahyangnya seorang, dan jikalau dengan sewa ujrah misil sekalipun, dengan sewa upah yang berpatutan. Dengan sewa tu mana sewa lah, ujurah tu mana upah, maksudnya sewa lah. Dengan sewaan harga sewaan yang misil yang berpatutan. Tu harga misil. Tu. Jadi kalau yang dijual mana tak ada, untuk nak sewa tu tak ada. Jual mana ada sewa, tapi harga dia tetap tinggi sangat. Tu. Maka tak juga, tak wajib lah. Tak, mana dia tidak masuk dalam kuasa untuk menghasilkan alat untuk satrah sana. Kalau orang panggil dijual, disewa ataupun dijual dengan harga lebih daripada ujurah misil. Atau pinjam. Kalau ada orang nak pinjam ni, kita tak boleh paksa orang pinjam kepada kita. Jadi kalau ada orang pinjam kepada kita, boleh kita pinjam. Tu kuasa mendapatkan dia juga, menghasilkan dia juga. Pinjam atau lainnya, lain daripada cara untuk dapat hasil kita tu menutup aurat sana, lazimlah atasnya, makna wajib atasnya seorang sana, wajib. Kalau orang pinjam makna dia kena terima. Bila kata lazim maknanya dia kena terima orang pinjam. Kalau kata harus, boleh dia terima, boleh dia tak terima. Tu. Maka dan jika tiada boleh untuk menghasilkan perkara yang tersebut, maka harus ia sembahyang bertelanjang. Boleh dia sembahyang telanjang dan sah jadi imam dan jadi khatib pun boleh. Su'ila radhiyallahu an, jikalau panjang zikir seorang sekira-kira melampaui turun melampaui zakat. Jikalau panjang zakat seorang sekira-kira melampaui turunnya daripada 2 lututnya. Aduh lah ni. Hebat ni dia ni. Tujuh ni lebih daripada parah lutut dah. Nak susuk lagu mana ni? Jadi ni
Jikalau orang panggil panjang zakarnya, ni rohlah kalau tu muslimat kat ni. Tak apa muslim saja ni. Jikalau panjanglah zakar seorang sekira-kira setara mana tu panjang tu. Melampaui turun dia tu, lanjut dia tu daripada lututnya. Atau ada daging yang turun daripada auratnya, misalnya di pohon. Di bawah tu tumbuh ketumbuhan daging ni. Tumbuh. Jadi jolo macam petolo tu dia holo turun tu lebih daripada paras lutut. Sedangkan daging tu pangkal dia tu ialah dalam kawasan aurah di pohon. Gitu. Demikian juga demikian juga. Ada ke demikian juga tu maksudnya ialah seperti zakat sana lah. Daging yang tumbuh sana. Tu. Jadi adakah wajib ditutupnya yang di bawah lututnya atau tiada tu? Kena tutup kada sebab dia sudah melampaui had aurah. Tu. Maka dijawabnya bahawasanya wajib ditutupnya sekalian barang yang daripada auratnya yang turun itu. Dan tiada wajib menutup daripada batasan. Dan yang tuntun. Lutut. Dan lutut yang berbetulan dengan dia. Daripada batasan dan lutut yang berbetulan dengan dia. Itu kata Ibn Qasim. Jadi maksudnya barang tu kena tutup dah. Itu maknanya makna zahir. Betih. Mana? Di mana? Dan lutut daripada batasan. Batasan. Sakat teh lah. Jadi hok sakat teh tu tidak wajib tutup. Jadi makna tiada wajib menutup daripada batasan. Jadi saat ni dia kata wajib ditutupnya sekalian barang yang daripada aurahnya yang turun itu. Dia kerana anggota tu sendiri zakat itu adalah aurah. Jadi walaupun dia tu melepasi batas mana lutut sekalipun itu kena tutup. Jadi ada pun batasan itu tidak. Sebab batasan tu maksudnya lutut. Lutut tu sebenarnya bukan daripada aurah. Tu. Tapi makna batasan, tapi lutut sebahagian daripada lutut tu kena tutup. Sebahagian daripada lutut tu kena tutup kerana masuk dalam orang panggil maknanya ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Makna perkara yang tak jadi sempurnanya wajib melainkan dengan dia, maka dia pun jadi wajib juga. Tu. Jadi batasan saat itu makna tak perlu tutup tu makna bawah pada tu separuh daripada lutut tu. Dan batas tu makna batasan. Batasan dan lututnya yang berbetulan dengan dia itu. Dengan zakat ni. Itu kata Ibn Qasim. Jadi lutut tu tidak semua wajib tutup dah. Sebahagian saja daripada lutut. Itu sebahagian nak tahqiqkan tertutup ma baina tu. Su'ila radhiyallahu anhu daripada memakai kainnya itu singkat. Tentang memakai kainnya. Betul kainnya mana seorang lah dia pakai kainnya itu singkat. Hal menutup ia akan aurahnya. Dan sembahyang ia maka kelihatan tetap kalau ia rokoknya. Bila dia rokok dan sujudnya, adakah batal sembahyangnya atau tiada? Dia pakai kain itu sikap. Hal menutup ia tapi walaupun sikap tetap saja menutupkan akan aurahnya. Tu. Tapi bila masa tu maka kelihatan tetap kalau ia rokoknya dan sujudnya, adakah batal semayanya atau tiada? Dan jikalau disengajanya sekalipun dan didapatnya kain yang lain, dia dapat kain yang lain, maka dijawabnya tiada batal sembahyangnya. Dan jika ada ia orang yang kurus. Jadi ada tafsir kerana kelihatan itu belah bawah, dia panggil belah bawah juga semasa rokok dan masa sujud tu. Bukan pihak atasnya dan kelilingnya. Tapi dengan koi orang yang kurus maksudnya orang yang gemuk doa. Tu. Dia ada beza orang kurus dengan orang gemuk. Wow. Tiada batal sembahyangnya dan jika ada ia orang yang kuasa. Kuasa. Tiada batal sembahyang maka jika ada ia yang kuasa. Kerana kuasa apa dia? Kuasa menutup ke? Kerana kelihatan. Ni royuh lah nampak dia. Royuh lah. Dan jika ada ia orang yang kuasa. Tiada batal sembahyangnya.
jika ada ia orang yang kuasa. Kerana ni illah kepada tiada batal. Illah kepada tiada batalnya kerana kelihatan itu belah bawah, bukan pihak atasnya. Asalnya maknanya belah bawah, dia panggil belah bawah. Tu makna jika orang yang kuasa sekalipun, tu kuasa menuntut kami tu semasa rokok dan juga sujud. Itulah ghayah lah, nak buat ghayah. Qala musannifu rahimahullah ta'ala su'ila radhiyallahu an, daripada kata mereka itu fuqaha, haram membukakan aurahnya dan jikalau di dalam khalwat. Jadi persoalannya, adakah kehendaknya, kehendak kata mereka itu tu, kata fuqaha tu, dua abimanaknya juga, yakni sabilan ni lah. Dua abimanaknya makna dua kemaluannya, kubul dan juga dubur. Jadi adakah murah dengan kata adakah dikehendak itu dua abimanaknya juga atau antara pusat dan lutut sekaliannya. Tu. Jadi haram membukakan auratnya jikalau di dalam khalwat sekalipun. Jadi murah buka tu aurat dia tu mana dua abimanak ke ataupun antara lutut dengan pusat. Qala musannifur rahimahullah ta'ala, maka dijawabnya dengan bahawasanya aurah laki-laki yang di dalam khalwat itu, dalam khalwat ni maksudnya tidak ada manusia yang lain di sampingnya. Itu khalwat bersunyi-sunyian. Yang di dalam khalwat itu dua abimanaknya juga. Jadi kalau dua abimanak kita kata pakai spendung je lah. Tu. Dan aurat perempuan padanya pada khalwat, iaitu antara pusat dan lutut. Tu. Malaikan kerana ada hajat untuk melihatnya. Walaupun tuai sendiri sekalipun. Su'ila radhiyallahu an, ditanya akan radhiyallahu an, aurah apa yang disuruh tutup pada semaya yang pada laki-laki dan perempuan dan yang merdeka dan sahaya. Sakat tanya lah ni. Soalannya lazim lah. Maknanya orang panggil had aurat dalam semaya, khususnya dalam semaya. Dengan orang panggil nisbah kepada laki-laki, perempuan dan yang merdeka dan juga sahaya. Maka dijawab radhiyallahu anhu bahawasanya adalah aurat sahaya perempuan seperti aurat laki-laki juga, iaitu antara pusat dan lutut. Sahaya perempuan sama dengan laki-laki. Dan pada melihat ajnabi seperti perempuan yang merdeka sekalian badannya, yang lain daripada mukanya. Hak saat ni aurat dalam semaya. Aurat sahaya perempuan tu seperti aurat laki-laki juga, iaitu antara pusat dan lutut. Dan pada melihat ajnabi seperti ajnabi tu tengok dia, hamba perempuan saat ni tu, seperti perempuan yang merdeka sekalian badannya. Tak boleh juga. Cuma saat itu aurat dalam semaya. Aurat hamba perempuan ni seperti laki-laki tu ialah dalam semaya. Adapun dengan nisbah melihat ajnabi kepada dia tu, ialah sekalian badannya yang lain daripada mukanya dan dua tangannya juga. Seperti orang merdeka. Nisbah kepada semaya dan nisbah kepada mana ajnabi sekaliannya hingga rambutnya dan kukunya. Jadi nisbah kepada sembahyang dan nisbah pada memandang ajnabi sekalian aurat hingga rambutnya dan kukunya. Dan khunsa yang muskil seperti laki-laki. Dalam bab semaya. Dalam bab semaya dia tu seperti laki-laki. Tapi dalam bab lain tu dia adalah mana seperti perempuan. Kerana ihtiyat kat nun. Ni maksudnya kerana ni bab hormat. Kita berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Berhadapan dengan ajnabi-ajnabiyah tu ialah isu yang berbeza. Isu orang panggil fitnah, menaikkan syahwat. Tu. Su'ila radhiyallahu anhu, daripada sembahyang dilihat akan aurahnya daripada pihak bawahnya. Adakah memberi mudarat? Ini pertanyaan maksudnya pertanyaan ini maknanya sebenarnya dah terjawab secara sambil lalu saat ni. Ini hak asas, dia panggil hak asas. Jadi daripada semaya dilihat akan aurahnya daripada pihak bawahnya.
Adakah memberi mudarat sama ada imam ataupun makmum? Maka dijawabnya tiada memberi mudarat. Tak kira lah tu imam ataupun makmum, dilihat aurah yang sembahyang pada pihak bawahnya, sama ada imam atau makmum. Seperti orang zaman dulu lah ni. Orang zaman dulu balasah tu gelegar jaga, semua rumah-rumah pun gelegar jaga belakang. Segeling pisau diwak jaga-jaga, mudah nak meludah. Ludah makan pina puh-puh ni. Jadi tempat-tempat balasah. Tok guru duduk mengajar pun dia ni pisau lewat nak meludah ni. Mudah. Jadi kalau kita ke bawah kat napuk batas semaya mengaku kita ni. Nyanyo lagu tu kat ni. Tu. Jadi hak tu makna tidak kira ni. Kerana yang dikatakan menutup aurat itu ialah dari sudut keliling dan juga atas. Su'ila radhiyallahu anhu pada perempuan orang darak-darak. Apa sebut orang perempuan darak pula? Kerana kebiasaan begitu. Sembahyang ia, dia tapak kakinya terbuka. Nah, jadi tak ada kira lah perempuan darak kau tak darak kau. Nah, tu. Jadi, tapak kakinya terbuka. Yalah, mungkin jamnya dulu pun ye kaak segala-galanya. Pakai ye kaak, orang jatuh pun duk pakai kaisar orang tino. Kosong-kosongnya di patah atas. Tak sebenarnya pakai kaisar orang tino ni. Dia lembut ni. Memang dia kain untuk ke perempuan ni dia lembut ni. Jadi orang patah lah ke tu lah di pesen dia ni. Duk nyambi tu orang panggil istilah nyambi tu. Jamnya dulu ke adik-beradik kita nyambi pakai je ni. Sebab apa? Sebab tak jenuh, tak banyak ni. Lah ni tak kau sendiri pun tak dia nak pakai ni. Tu. Jadi ni ada ni perempuan dia kainnya jadi tak kain tak ada ni. Jadi masuk yalah masuk diri tu tak apa dah. Bila orang panggil sujud ni tak cukup kain. Tu. Jadi dah jadi begitu adanya ni. Jadi paham dia berkali-kali masuk diri tu. Yalah ni kena tutup. Begitulah boleh jadi kita andaikan sembahyang ia dia tapak kakinya terbuka. Adakah kalau masuk qiyam itu tak apa tutup dengan bumi. Tutup dengan bumi ni. Tu. Jadi bila dia sujud, jadi adakah sah sembahyangnya atau tiada? Dijawab, maka dijawabnya manakala terbuka suatu daripada orang yang merdeka di dalam sembahyangnya, yang lain daripada mukanya dan dua tangannya serta kuasa atas menutup aurahnya dengan barang yang menutup, tiada sah sembahyangnya. Jadi kalau memanglah tak kuasa, tak ada kanya, tak apa. Itu kait dengan kata kuasa ni. Walaupun gitu makna jamnya dulu walaupun kata ka'a pakai semua ka'a. Tapi sepatutnya makna boleh sebenarnya ni. Lagi lain boleh usaha pisah. Tapi dah jadi begitulah, boleh jadi dah jadi kebiasaan begitu. Tak ada sabar dia tegur. Nak moga tok guru tak tahu moga muslimat dia semaya ikut balik bira ni. Tu. Mama pun tak ada layak kepada bapa ni. Patut mama, kau mama tak juga balasah ni. Mama kena gila supaya mama tu tahu ni. Boleh wayak ke bapa. Kata pok-pok lemon ni semaya begini. Tu. Barulah bapa tahu ni. Tu. Jadi ni mana tiada sah sembahyang dan jika tiada sah sembahyang. Jika tiada apa? Makna kita kena dan dua tangan serta kuasa atas menutup auratnya ni. Maknanya kuasa atas menutup auratnya. Maka itu makna tidak sah sembahyang. Jika tiada masuk dengan bahawa tak kuasa. Jika tiada kuasa. Dan jika tiada dan dua tangan serta kuasa atas menutup auratnya dengan barang yang menutup, tiada sah sembahyangnya. Dan jika tiada kuasa, jika tiada sah sembahyangnya. Tu ada jatuh dah tu. Dan jika tidak ataupun tidak sah sembahyang, maksudnya kalau dia kuasa di atas menutupkan, orang panggil tapak kaki dia saat itu, tapi dia tak tutup, maka tidak sah lah sembahyangnya. Tu kena takdir tu ada jatuh tu. Su'ila radhiyallahu an. Daripada orang sembahyang jikalau masuk akan kepalanya di dalam lubang belah dadanya, melihat akan aurahnya dirinya. Aurahnya mana aurat dirinya. Tak simnya tu pada aurat tu. Banyak doanya tu. Aurat dirinya adakah batal sembahyangnya? Maka dijawabnya batal sembahyangnya. Tu dia kata jikalau masuk akan kepalanya. Maksud andanya kalau masuk dia nampak
tu maksudnya bukanlah maksudnya daripada atas. Maksudnya nampak dari sudut atas. Dijawab nan batal sembahyangnya. Su'ila radhiyallahu an, kata pada mazhab Imam Syafi'i pada memakai paruh Gabriel ni, paruh ni iaitu bulu daripada binatang. Bulu daripada binatang yang dipakai dibuat lapis baju. Ni puya-puya sejuk ni. Buat lapis baju serta ada kulitnya daripada binatang arnab, iaitu binatang halus bulunya. Arnab ni kita tahu sok mudah ni. Binatang arnab iaitu binatang yang halus bulunya seperti kucing. Iyalah ni. Kena dah lah ni. Hak supaya kucing tu lah hamba tak boleh nak makannya ni. Kalau tak supaya kucing boleh makan. Ni muka supaya dengan kucing hak tu jadi tak boleh nak makannya. Jadi halus bulunya seperti kucing. Jadi baju tu dibuat daripada bulu yang mana ada kulit lah. Kulit tu melekat yang macam arnab ni. Tu. Seperti tu no ayat tu ialah takrif kepada arnab tu. Nak memperingati binatang halus bulunya seperti kucing di dalam semayanya. Boleh jadi orang Jamil dulu tak biasa pelih arnab ni. Daripada bulu arnab, bulu bukan bulu dasarnya bulu. Dan bulu sa'lab iaitu kancil di sini. Sa'lab sini ni. Kalau tengok dah kamu tu ada makna musa, ada makna serigala ni. Nanti kena tengok makna sa'lab. Itulah kita kena tahu dulu apa muruk dengan sa'lab kat sini. Ni makna kancil. Apa? Kancil ni. Jadi sini ni dia sebut nama binatang ni, binatang yang halal kita makan. Boleh kita makan. Tu. Arnab. Jadi sa'lab, sebab tu bila kita kata sa'lab, orang tanya sa'lab, sa'lab mana sa'lab ni? Biar orang Melayu ke apa dia? Biarlah. Sebab boleh jadi dalam kamu tu makna sebut serigala ni. Tu sa'lab ni. Sa'labung, ataupun musa ni. Tu. Jadi kancil, sini kancil tak apa dah ni. Kita faham. Dan paruh samur, ni anak pun tak ada nak cek. Tapi hak ning, hak dia sebut ni binatang yang halal dimakan. Ni kumpulan yang pertama ni. Cuma kena cari, tak ada nak cari lagi. Samur, kalau sumur itu maknanya dia panggil benda hitam. Dan paruh, ni paruh lah ni. Paruh tu makna baju bulu lah kita kata. Bulu yang ada pada bulu leher dia tu, kulit dia tu. Dan paruh sinjab, tu juga yang duk jadi geger tu ni. Sinjab tu makna tupai. Ni tupai ni boleh makan lah ni. Tapi hak guru sebutnya makna tupai ni bukan tupai hak tempat kita ni. Tupai Mekah ni. Dan paruh wasyaqaq. Tu kena cari, tak ada nak cari lah. Dan paruh sausaq. Dan paruh julafa. Dan paruh an-nifah. Ada kosah sembahyangnya yang memakai ke segala paruh itu. Paruh tu baju bulu tu lah. Buat daripada ni, bulu-bulu ni, dengan bulu leher dia sekali. Atau tiada so. Dan adakah makruh memakaikan dia atau tiada. Kalau so, makruh kau tidak. Jadi apa yang disebut sini, hayawan-hayawan yang disebut sini, yang kita fahaminya ialah, dan sebagaimana jawabannya ialah daripada mana kulit, mana bulu dan kulit binatang yang halal dimakan. Cuma nak kena cari sat ni apa dia morok tu dengan nama-nama binatang tu. Kemudian kalau sa'lab kat sini dia sebut sini tu ialah kena kepada kancil. Maka dijawabnya radhiyallahu an, ada paruh sa'lab dan arnab dan samur dan sinjab dan al-qamqam wal qamqam. Kat sini tak ada sebut ni, sebut. Dan hawasil dan al-fanak ni. Maka segala binatang itu halal, maksudnya halal dimakan. Tu halal dimakan. Lagi suci, halal diambil kulitnya buat pakaian, dan halal memakai akan dia, dan sah sembahyang dengan dia selama tiada ketahui bahawasanya jilid mana kulit hayawan dia mati dengan tiada sembelihnya. Maka jika ia ketahui yang demikian itu, maka tak dapat tiada daripada samuknya untuk menyucikan dia. Jadi binatang yang halal yang disembelih, jadi suci. Tu.
Jadi bulu otak suci itu makna bulu yang orang panggil maknanya dia jadi anggota ni, dia jadi bangkai, hukum bangkai. Seperti kita kata halal makan pun kalau dia cabut masuk hidup dia tu, seperti hukum bangkai. Tapi kalau disembelih kat tidak bangkai lah. Jadi kalau diketahui dia tak disembelih, kulit kambing kau berapa kau maka suci dia tu dengan adibar. Suci juga dengan samuk. Dia jangan ada tinggal di atas kulitnya bulunya yang banyak pada uruf. Banyak tu 3 lah sampai 3. Hok samuk sana. Kalau dia tu tak sembelih, kalau dia sembelih tak ada apa. Kalau sembelih tak jadi bangkai lah bulu dia. Tu. Ni kalau diketahui dia tak sembelih, maka kena samuk. Samuk dia jangan ada bulu. Bulu tak boleh. Sebab hukum bulu tu adalah bangkai. Dia bulu tidak boleh disucikan akan dia. Bulu dia boleh disuci kulit tu boleh lah. Dengan samuk. Samuk tu samuk kulit. Kulit tu boleh disucikan dengan cara dibah, dengan cara samuk. Bulu tu tak boleh nak cuci dia. Dia tak akan tak boleh nak samuk bulu tu. Tapi kalau dia tu binatang yang halal dimakan dan dia tu disembelih, bulu tu tidak jadi najis lah engkau. Dia tidak pakai. Tu. Sekarang ni yang diketahui tidak sembelih. Jadi maknanya kena samuk, kulit tu boleh lah pakai, tapi bulu dia tu tak boleh lah. Banyak pada uruf. Biasanya disebut mana 3 sampai 3. Dan jika banyak tiada dimaafkan. Bulu tu. Dan tiada sah dibuat sembahyang padanya. Jadi kulit yang tidak disembelih, kemudian disamuk. Kalau samuk tak ada bulu tak apalah. Kalau ada bulu tak boleh. Pada ketika itu, ketika ada bulu yang banyak. Dan ada pengwasyak bukan binatang yang halal dimakan. Tu tafsir. Itu kena carilah dulu. Wasyak bukan binatang yang halal dimakan, maka tiada sah padanya sembahyang dengan dia, melainkan dengan disamuknya dan sedikit bulunya pada uruh. Bulu memang tak boleh. Kulit dia boleh, syarat dia kena samuk. Tu. Syarat dia kena samuk. Dan dikiaskan dengan barang yang kami kata daripada jadi kesimpulan dia maksudnya hak saat itu secara takyinnya binatang-binatang saat ni dengan nama-nama dia saat ni. Cumanya di sini dia tafsir dia kaedahnya ialah binatang yang halal dimakan dan tiada halal dimakan. Jadi kalau binatang yang halal dimakan itu kalau disembelihkan dia maka tak ada apalah. Kulit dia dan juga orang panggil bulu dia tu. Kalau tidak disembelihkan maka kita kena samuk. Dan bulu dia tu tak boleh. Kalau sikit dua lah tak apalah. Sampai masuk 3 tu kira banyak pada huruf. Begitu juga kulit binatang-binatang yang tiada halal dimakan boleh tak jadi najis kalau kita samuk dia. Ada pun bulu tak boleh nak apa. Tak boleh nak orang panggil diubah dah. Status dia. Jadi setiap sama sedikit bulunya, sikit tak apalah pada huruf. Dan dikiaskan dengan barang yang kami kata daripada segala binatang yang tiada halal dimakan, segala paruhnya najis. Paruhnya saat ni lah. Bulu yang dibuat baju. Serta dengan kulit dia. Tu. Jadi dia tak buat bulu. Bulu yang pada kulit tu sekali dengan kulit-kulit. Tu. Jadi itu makna paruh. Segala binatang yang tiada halal dimakan, segala paruhnya adalah najis. Melainkan disamuknya. Dan harus memakai yang halalnya serta tiada makruh padanya. Qala su'ila radhiyallahu anhu. Jumpa ya. Supaya kucing putih. Apa itu? Samuk tu, kucing hitam, kucing putih. Warna hitam. Wasyak. Wasyak. Jadi wasyak tu haram lah. Akan tidak halal makan. Jadi maknanya kulit dia tu kita kena samuk lah. Kena samuk. Linkis. L-I mana data? L-Y-N-X-E-S. Linex. Kenapa kucing gitu-gitu wanita? Kucing gitu. Yalah, mana benda haram lah kita makan. Jadi kulit dia tu boleh lah kita samuk ni. Patulah sabit kata dek orang Bukit Islam dulu ni. Jadi itu dalam kamus Marbawi itu ada ke tak? Di kamus-kamus ada binatang-binatang ni.
Bahawa hak barmawi itu dia ada hak binatang halal dan tak halal dimakan kan. Cumanya kaedah dia gitulah. Mana kita reti kaedah tu tak apa, cuma binatang tu pula kena halal makan atau tidak halal makan. Kita kena